Kalau korang jenis yang selalu kehabisan bateri, especially masa travel, kerja luar ataupun lepak dekat mamak, ini mungkin powerbank yang boleh travel dalam beg korang. Ini Penang 822PD, powerbank 20,000 mAh yang support 22.5 watt fast charging. Untuk saiz bateri besar yang macam ni, dia surprisingly ringan dan compact. Port dia ada dua, satu USB-A dan satu USB-C dua hala. Maksudnya, digunakan untuk pengecasan masuk dan keluar. Jap. Dengan powerbank ni, dah tersedia kabel Type-C dan kabel Lightning untuk iPhone dan Android yang bersesuaian. So, tak perlu risau kalau bawa kabel tu keluar. Just grab and go je. Teknologi PD dan QC 3.0 bagi fast charging yang stabil. iPhone aku boleh naik dari 20% ke 60% dalam lebih kurang 30 minit je. Ada paparan digital yang tunjuk percentage bateri. Nice touch sebab kita boleh plan bila nak charge powerbank ni balik. Materi yang solid, tak panas sangat walaupun guna lama. Aku dah try charge 2 device serentak. Performance dia still okay. Untuk harga bawah RM70, aku rasa Penang powerbank ni adalah antara powerbank yang paling berbaloi dan boleh harap aku pernah pakai. Tak fancy tapi buat kerja. Kadang-kadang yang paling simple tu adalah paling power. Korang boleh follow page aku untuk dapatkan video-video yang review yang seterusnya. Ciao!